Ya, demai dah. Kasam Tok Yin tak dah. Okey, kawan-kawan, sahabat-sahabat nah, saya nak share sikit ni menu baru, puasa dah nak dekat. Bekasam daging Tok Yin 200 gram. Harga dia nanti kita tengok lah, lebih kurang RM14.5 tu kot. Ni kita nak buka, nak demo sikit ni. Tu kasam dia, kita buntin, dia kedap udara. Daging dah siap potong dah. Tu sodak-sodak dia tu kita potong. Tu kita demo, saya sendiri yang demo tu dekat rumah saya ni. Kita buat minyak dan kita bagi panas. Tu kita buh kasam daging dia tu dah. Kita kacau, kita pakai api pelan je, api pelan. Yang hancur-hancur tu beras goreng kita tumbuk. Agak-agak pusing dah warna perang tu kan. Ni kita angkat dia. Okey, saya tengok terliok-liok ni. Lepas tu beras kita goreng, beras saja. Kita buh bawang, bunga kantan, kita buh halia, apa semualah. Nak buh serai ke, nak buh limau, buh cabai ke. Kita buh sekali, kita goreng asin, kita atas. Nak goreng sekali pun boleh. Tuan-tuan, perempuan semua, sahabat-sahabat semua nak buat semua boleh. Siap dah, ni dia. Boleh try no. Okey, terima kasih. Selamat berpuasa. Kita jumpa lagi.